Okey geng, ini cara-cara ikat batu ah. Okey, dekat sini kita punya batas kilang. So bila batas kilang, kita kena double brick. Okey, saiz dia dalam 230. Ini pasal ada split unit 500. So kita pun main split unit yang 500. Okey, setiap split unit ni kita ada satu pipe. Okey, ada satu pipe. Dia punya jarak pun memang dah ada dekat dalam plan. Okey, tapi sini dia ada taruh batu lah, aggregate nanti. Yang ini belakang split unit ni kita ada subsoil pipe, tapi kita sudah tanam lah. Okey, so sini drop dia 500. Kita ada patoi. Mana yang bawah tanah kita patoi dulu sebab kita nak tutup tanah kan. Okey, dari FFL level driveway tu kita mesti mau rendah 600 untuk kekuatan supaya dia tak tumbang lah. Okay, so ini macam kita punya stiffener. So semua ni ada stiffener. Okay, dan kita akan lubangkan setiap tiang. Ikut center tiang kita akan lubangkan. Dan itu untuk view yang batas kilang punya. Dia buat ni macam pattern. Kita pakai brick untuk batu. Okay, single brick ya. So sini kita jalan sama. Okey. Sebenarnya yang bagusnya sebelum you pasang ini, you kena plaster tiang dulu. Lepas siap plaster baru you pasang nut macam ini. Okey, kalau tak nanti kalau you dah siap plaster baru you tak boleh masuk ini. Ini skru. Sepatutnya dia kena plaster dulu. Ini orang plaster belum jalan sudah pasang tiang. Okey. So kenapa sini kita buat ni untuk pasal laluan lah. Untuk laluan masuk ke dalam, untuk kita lay crusheran apa semua. So yang dikatakan patut itu yang bawah supaya kita boleh tutup tanah ikut dia punya level. So dekat split unit punya tempat bila dah jadi, dia akan jadi macam ini. Ni dia punya hasil. Okay, tu pipe dia dari atas tu, tu pipe dia. Okay, dengan jalan cantik kan. Ni kalau bangunannya sudah jadi. Okay, so daripada atas tu kita ambil, kalau belakang punya 450. Sebab sepatutnya 300 je. Kita suruh dia plaster 400 je. Tapi dia orang plaster terlebih rajin sampai ke bawah kan. So tak boleh nak cakap apa lah. Sebenarnya saya suruh 400 saja. So dia akan jadi macam ini. Party wall dia siap ada topi berbentuk-bentuk macam ini dia nak kan. Okay, so kenapa ini kita punya pagar kita letak dekat tengah? Pasal pagar ni dia berkongsi dengan bangunan yang akan datang. Okay, so kita ambil boundary dekat tengah-tengah. So nanti kalau siapa yang buat next belakang dia yang ni, dia tak perlu pagar ni. Dia cuma continue saja dengan kita punya pagar. So untuk pagar yang join dengan antara kilang, kita akan buat saiz 230. Okay, saiz dia 230. Tapi untuk pagar yang memang independent, sebab tepi tak ada apa, kita akan satu saja, 150. Ini macam. Tapi still sama. Dalam kita drop 300. Okay, luar ni sepatutnya dia cuma 400. Ini semua label tanah. Tapi kat sini pasal ini kan dah lapang sangat, so diorang terus satu kali lah. Okay ini cara buat pagar. You macam mana pun mesti daripada level mesti mau turun 600 tu baru level batu yang double brick yang kita patoi. 150 pula footing dia. So dari level kita turun sebenarnya 750. Alright, so faham Tapi you kena jaga you punya budak. Kadang-kadang dia salah ukur antara tiang dengan tiang, so dia double handling kerja lah. Kena ketuk balik, kena buka balik. Okay, macam gini. Siap plaster baru pasang tiang sepatutnya. Kat sini akan ada susah sikit lah. Okay, sebab dia nak pasang ni skru ni nanti. Alright, so ini cara ikat batu yang betul untuk buat pagar, biar pagar korang concentrate. Macam tengok kalau corner kita 4 inci saja, tapi bawah dia mesti 6 inci yang dalam tanah. Tapi kalau kita bercantum dengan kilang, kita kena buat 230. Okay, kita kena ambil center boundary. So macam antara blok dan blok
pun sama juga. Kita kena ambil 230. Kenapa? Sebab dia duduk dekat tengah. Okay, so understood semua? Semoga bermanfaat kat korang. Aku dah buat video ni, tolong tengok sikit. Okay, tapi kena make sure ikat batu sama saja. Setiap 4 brick mesti nak kena ada estimate. Ni jaring. Okay, dan kalau jumpa stiffener macam gini, kalau stiffener belum konkret, tiang ke belum konkret, korang kena taruh R6 untuk kekuatan dia sikit. Alright. Macam ni juga. Sini nak kena taruh R6 masuk ke ni. Sebab ini nanti kalau satu kali dah konkret, tu lain cerita lah. Okay so semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Tapi jangan lupa, kebanyakan diorang membazirkan harta company ataupun harta orang-orang yang nak buat rumah. So batu-batu yang macam gini, satu biji ni sepatutnya boleh pakai untuk kalau yang single brick kau nak pecah 2. Kalau yang pecah-pecah tu dah tak boleh buat apalah. Okay, lepas kerja patutnya terus kemas. Jangan biar-biar macam ni. Kalau bos-bos datang kan bising. Mahal tau satu batu ni. Kalau kau beli longgok yang buat projek tu memanglah 15 sen, 30 sen. Tapi kalau kau buat yang rumah, boleh sampai 60 sen tau. Buang-buang macam ni. Barang lepas kerja simpan. Ibaratnya lepas makan, besok kau nak makan lagi kan, kau cuci tak pinggan tu. Sama juga, lepas kerja sebelum balik sepatutnya kemas dulu, susun, besok baru pakai balik. Jangan suka-suka buang gitu. Sebab korang tak beli, korang rasa macam cincai lah. Tapi kalau cuba kau imagine projek tu kau yang bayar gaji kat orang rumah kau, orang buang batu kau macam gitu, panas tak? Kita sebagai superior dekat site, kita kena bagi tahu juga dekat diorang. Harta company kena jaga. Alright, so semoga bermanfaat.